Okay. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak unboxing UX19, iaitu sistem UX expand blade yang terbaru, Bullet Griffon. Okay. Kat kotak dia ni kita boleh tengok pengguna dia, iaitu Kurosutu. Jom kita unboxing. Okay, saya buka dulu plastik dia. Okay, saya dah buka plastik dia. Okay, mula-mula kita tengok, kita akan dapat launcher dan winder. Okay, winder dia lebih panjang daripada winder yang biasa. Okay, pelancar dia okey, tak ada masalah apa-apa, mantap. Okay, seterusnya kita tengok pada bit dia. Bit dia kita dapat hexa. Okay, sebelum ni hexa kita ada dapat dekat Harris Hammer yang warna oranye, tapi kali ni kita dapat dekat Bullet Griffon dengan warna macam merah pekat sedikit lah. Okay, bit tight balance. Okay, seterusnya kita tengok kepada dia punya blade dia. Okay, blade dia agak unik tau, sebab dia dah bergabung dengan ratchet dia. Sebab kenapa dia boleh berpecah menjadi dua. Nanti dekat battle nanti saya akan tunjuk. Okey, dekat atas dia ni kan, dia ada dua bahagian. Okey, Bullet Griffon. Apa part ni, bahagian atas dia ni bukannya dia punya main body dia. Main body dia bawah dia ni. Ini dia main body dia. Jadi kalau dalam battle, kalau dapat tendang dia ni keluar, tak dapat mata apa-apa. Tapi kalau berjaya dapat tendang dia ni keluar, atau memburstkan dia, ataupun extreme finish ke spin finish ke, maka akan dapat mata. Kalau yang ni tak ada dapat mata apa-apa, kira dia ni hanya sebagai pengacau ataupun bait sahaja, umpan sahaja. Kat bawah ni dia punya bit dia dah siap ada, dan siap ada spring sekali. Jadi bila pasang dia tu macam tu saja. Dia klik je daripada atas ni, kliknya tu je. Macam tu je, dah masuk. Ok, inilah Bullet Griffon. Yang atas ni bullet tau, yang bawah ni Griffon. Jadi main body dia Griffon ni. Jadi bila kita pasangkan tiga part dia, maka jadilah Bullet Griffon Hexa. Jom kita test battle dengan test spin. Bullet Griffon test spin dengan launcher yang kita dapat. Ok, 3, 2, 1, push. Agak berat tu. Ok, Hexa. Kita test battle pula. Let's go. Okay, test battle yang pertama kita akan lawankan dengan Golem Rock. Okay, let's go. 3, 2, 1, go. Bus finish. Okay, lagi sekali. 3, 2, 1, go. Okay, next battle kita akan lawankan dengan Wizard Rod. Let's go. 3, 2, 1, go. Burst. Okay, still. Lagi kita lawan lagi. 3, 2, 1, go.
menang juga. Sekali lagi. 1 go. Wah, Wizard Rock berjaya. Okay, last battle kita lawankan dengan Samurai Saber. Let's go. 3, 2, 1, go. Terus sekali lagi. 3, 2, 1, go. Okay, last battle. 3, 2, 1, go. Okay, tu dia daripada Bullet Griffin. Okay, saya prefer lah untuk beli Bullet Griffin. Okay, berat pun, lepas tu dengan ketahanan dia sebabkan big hexa dia ni memang mantap lah. Okay, terima kasih.